Pernah tak anda tertanya-tanya macam mana kita boleh tahu bahan kimia mana yang lebih reaktif tanpa perlu buat uji kaji pun? Sebenarnya, ada satu nombor ajaib yang boleh beritahu kita segalanya. Jom kita bongkar rahsia ni. Katakanlah kita ada dua bahan yang berbeza. Macam mana kita nak tahu yang mana satu lebih cenderung nak lepaskan elektron dia dan jadi ejen penurunan yang lebih power? Inilah persoalan besar yang kita akan jawab hari ini. Dan ini bukan soalan biasa-biasa tau. Keupayaan untuk kita tentukan siapa ejen yang lebih kuat ni sebenarnya adalah kunci untuk kita ramal sama ada satu tidak balas kimia tu boleh berlaku ataupun tidak. Penting kan? Okey, jom kita guna contoh sebenar. Kita lagakan timah, simbolnya Sn, dengan kuprum, simbolnya Cu. Dua-dua ni boleh lepaskan elektron. Tapi, salah satu daripadanya jauh lebih bersemangat untuk buat macam tu. Agak-agak siapa yang menang? Jawapannya, semuanya terletak pada satu nilai ni. Keupayaan elektrod piawai. Atau senang cerita, kita panggil nilai E0. Nombor inilah yang akan selesaikan misteri kita. Jadi, apa sebenarnya nilai E darjah ni? Secara rasminya, ia ukur kecenderungan sesuatu bahan tu untuk terima elektron. Tapi, kat sinilah trik dia. Bahan yang tak suka terima elektron, mestilah dia lebih suka bagi elektron kan? Inilah yang buatkan dia jadi ejen penurunan yang kuat. Dan sekarang, bahagian paling penting. Segalanya bergantung pada satu peraturan yang sangat-sangat mudah dan logik. Peraturannya senang je. Lagi negatif nilai E0 sesuatu bahan tu, lagi kuatlah ia sebagai agen penurunan. Senang kata, nilai negatif yang besar tu macam tunjuk yang bahan tu dah tak sabar nak lepaskan elektron dia. Ingat formula ni, lebih negatif, lebih kuat. Cuba bayangkan macam jongkang-jongkit. Kat satu hujung, nilai E0 yang sangat negatif, itulah ejen penurunan yang paling kuat. Kat hujung lagi satu pula, nilai yang sangat positif, itu ejen penurunan yang lemah. Tapi sebenarnya, ia adalah ejen pengoksidaan yang hebat. Ia satu spektrum, faham kan? Okey, cukuplah dengan teori. Jom kita uji peraturan ni dalam pertarungan antara timah dengan kuprum tadi. Kali ni, kita guna data yang sebenar. Inilah datanya. Cuba tengok lajur E0 tu. Nilai untuk timah, Sn, ialah negatif 0.14 volt. Untuk kuprum, Cu pula, nilainya positif 0.34 volt. Nampak tak beza tanda tu? Tanda negatif dan positif inilah yang akan tentukan segalanya. Prosesnya senang sangat. Ada 3 langkah je. Mula-mula, kita bandingkan dua nilai E0 tadi, negatif 0.14V dengan positif 0.34V. Lepas tu, kita cari yang mana lagi negatif. Mestilah nombor negatif lagi rendah daripada nombor positif kan? Jadi, timah mendahului. Akhir sekali, kita guna peraturan kita tadi, nilai yang lebih negatif adalah ejen penurunan yang lebih kuat. Senang? Carta ni bagi kita gambaran yang sangat jelas. Nampak tak bar untuk timah, Sn, duduk kat bawah garisan sifar, dalam zon negatif. Manakala kuprum, Cu pula tinggi kat zon positif. Beza yang ketara ni, sahkan sekali lagi, timah memang ada nilai EOD yang lebih negatif. Jadi, keputusannya dah muktamad. Dengan nilai E kuasa kosong yang lebih negatif, timah atau Sn disahkan sebagai ejen penurunan yang lebih kuat. Dalam pertarungan kereaktifan ni, timah menang. Tapi, apa maksud semua ni pada tahap atom? Maksudnya, kalau kita campurkan kedua-dua bahan ni, timah akan lepaskan elektron dia. Proses ni kita panggil pengoksidaan. Elektron yang dilepaskan tu pula akan ditangkap oleh ion kuprum dalam proses penurunan. Macam inilah satu tindak balas redox tu berlaku. Baiklah, sebelum kita tamat, jom kita rumuskan semula semua yang kita dah belajar tadi kepada beberapa isi penting yang anda mesti ingat. Ingat 3 benda ni je. Pertama, nilai E0 tu macam bola kristal kita. Ia boleh ramal kekuatan ejen penurunan. Kedua, peraturan emasnya. Lagi negatif nilai tu, lagi kuat ejen tu. Dan yang ketiga, ejen yang lebih kuat inilah yang akan sentiasa dioksidakan. Dialah yang akan lepaskan elektron dalam tindak balas. Jadi, sebagai pemikiran terakhir, kalau kita dah boleh ramal tindak balas, maksudnya kita pun boleh reka cipta tindak balas kan? Dengan pilih bahan yang ada nilai E0 yang betul, kita boleh bina sistem yang hasilkan tenaga, macam bateri yang lagi power.
Pengetahuan ni bukan setakat untuk lulus exam tau. Ia adalah asas untuk inovasi masa depan.